Cek suara 1, 2, 3. Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya Abang AP di channel Hafifi Marzuki. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat teman-teman saya yang ada di Indonesia, di Malaysia dan di Brunei. Halo semuanya cuy, jadi hari ini saya akan bercerita kepada korang semua 5 perkara yang patut korang buat atau yang patut korang lakukan sebelum update besar-besaran Mega Summer Event, iaitu update yang akan diadakan pada esok hari guys. Jadi ini adalah 5 perkara yang penting cuy. Okey, kita masuk kepada perkara yang pertama. Perkara yang pertama, tanam tumbuhan sama banyak-banyak guys. Korang perlukan tanaman sama banyak-banyak kerana kebarangkalian, ataupun sebenarnya saya dah tahu update tu ada apa, tapi saya tak boleh bagi tahu cuy. Sebab kita tak boleh ni lah kan. Korang faham lah kan. Jadi apa yang saya cakap ni korang buat je guys. Tanam tumbuhan sama banyak-banyak untuk memudahkan di event kemudian hari guys. Serius saya cakap. Jadi kalau korang nak tahu, tumbuhan sama ada di sini, di seed shop ini semua tumbuhan sama. Korang perlukan banyak sekali tumbuhan sama guys. Korang tinggal beli guys. Ataupun kalau korang malas nak beli yang lain, korang tinggal fokus kepada tomato, kerana ada tomato method tu kan, ataupun apa orang cakap, yang ada glitch tomato tu kan. Itu adalah caranya. Okey, kita masuk ke perkara penting yang kedua yang patut korang lakukan adalah pastikan korang tengok dekat bawah facecam saya, dekat hujung belah kiri ini shekel. Pastikan shekel korang banyak ataupun duit korang banyak, kerana terdapat banyak perkara yang akan ada di update baru ini. Dan ada seed baru guys dekat sini, nanti dekat bawah sini ada seed baru. Jadi saya tak boleh bagi tahu harganya. Alangkah baiknya korang kumpul duit daripada sekarang bercucuk tanam dan menjual tanaman-tanaman mahal korang sekarang. Pastikan shekel korang cukup untuk beli seed yang di kemudian hari di update yang baru nanti, okey? Jadi kita masuk ke perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga apa yang basah gila melon dia, cok. Uish. Alamak, duit ni nak curi ke guys? Tak payahlah, tak baik cuy. Jadi perkara yang ketiga adalah kejap guys. Saya buat ini dululah event ni. Kesian kawan saya ni. Perkara yang ketiga, kejap. Mana yang baru sampai, korang dialu-alukan untuk tekan tombol subscribe di bawah itu, okey? Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, okey? Ada poin, ada 8 poin, jadilah tu. Jadi perkara yang ketiga adalah buat sprinkler method pada pokok-pokok mahal. Pokok-pokok mahal apa bang? Yang korang rasa tumbuhan tu kalau korang jual ataupun buahnya mahal, macam contoh, takkanlah saya nak sebut satu-satu guys. Korang dah tahu kan pokok-pokok mahal apa kan. Hari-hari saya bercakap. Salah satunya adalah moon melon ini yang boleh korang dapatkan di event sama tu, biji benihnya. Ini pokok nektar ni boleh, pokok suncoil boleh ni, pokok suncoil, pokok honeysuckle boleh. Kalau ada 11 ear boleh, lilac boleh, macam-macam lah guys, dan lain-lain. Korang boleh kenakan sprinkler method kepada tumbuhan tersebut. Jadi kita masuk ke perkara yang keempat. Perkara yang keempat yang patut korang lakukan sebelum Mega Summer Event ini diadakan adalah korang log in 1 jam sebelum event. Macam kalau waktu di Malaysia, event akan berlangsung pada jam 10 malam. Jadi 1 jam pukul 9 malam tu korang dah kena log in. Supaya apa? Supaya korang tidak mengalami tak boleh masuk server crash sebab terlalu ramai. Korang tahulah game ni macam mana kan. Dia punya ramai player Grow a Garden, terlalu ramai guys. Jadi itu adalah perkara yang keempat. Login 1 jam awal. Lagi satu, untuk informasi korang, login 1 jam awal
kebiasaannya kan korang saya dah suruh buat sprinkler method, buah dah besar-besar kan, macam ni contohnya kan. Melon kawan kita ni contoh buah dah besar macam ni. 1 jam awal kebiasaannya Jandel ataupun developer game ini akan mengadakan secret event di mana dia akan memberikan mutasi yang banyak. Dia akan bagi apa, Void Touch, apa Celestial lah, Meteor lah, apa lagi Sun God tu yang ada monyet-monyet terapung, ada Black Hole lagi dekat atas dan macam-macam lagi event 1 jam awal daripada event yang kebiasaannya dilakukan. Korang kena login 1 jam lah. Paling penting 1 jam awal, itu dia. Jadi perkara yang kelima ialah korang sebelum update, korang perlu pastikan yang korang sudah ada pokok-pokok yang boleh didapatkan daripada Summer Seed Pack ini guys. Kerana kebarangkalian untuk Summer Seed Pack ada, mungkin akan dihapuskan dan menjadi pohon-pohon limited guys. Antara pokok-pokoknya adalah ini Rosy Delight, Cantaloupe, ini pokok Cantaloupe. Lagi pokok pear, ini pokok pear tu, buah pear. Lagi pokok telinga gajah. Dan ada lagi pokok yang macam payung tu, karusel apa benda tak, saya dah ada tapi saya tak tanam lagi. Pokok ini telinga gajah ni. Jadi itu adalah 5 perkara penting yang patut korang lakukan sebelum update Mega Summer Event. Jadi kalau korang suka dengan video saya, alangkah baiknya korang tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar korang tidak ketinggalan lagi dengan video-video saya yang akan datang. Okey, sampai di sini saja. Bye bye. Assalamualaikum dan enjoy. Bye bye.